Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah binti Roslan dari kos Pendidikan Islam 01 akan menerangkan mengenai analisis yang dibuat mengenai hadis dhaif dan hadis maudhu' berkaitan kelebihan berpuasa serta jawapan terhadap golongan anti hadis. Baiklah, al-hadis bi'atibar al-qabul wal-urud. Maksudnya, pertimbangan antara penerimaan dan penolakan. Jadi, terdapat 3 status hadis yang disetujui para ulama' iaitu sahih, al-hasan dan al-dhaif. Jadi, pada hari ini, saya akan menerangkan mengenai dhaif iaitu hadis lemah dan maudhu', hadis palsu. Baiklah, apa itu hadis dhaif? Dari segi definisi bahasa, berasal daripada perkataan dha'afa atau yadha'afu yang bermakna lemah. Manakala dari segi istilah pula, wahuwa ma lam yajma'u sifah as-sahih atau al-ahsan. Maksudnya, hadis dhaif ialah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih atau hadis hasan. Antara sebabnya dhaif al-hadis iaitu satu, yang pertama, saqtu fil al-isnad, terputus pada sanadnya. Yang kedua pula, tu'ana fil al-rawi, kesalahan pada rawi. Antara jenis terputusnya pada sanad ialah hadis al-mu'alla, al-mursal, al-mu'addal, al-munqata', al-mudallih dan al-mursal al-khafi. Manakala kesalahan pada rawi ialah al-maudhu', al-matru', al-syaz, al-mu'allal, al-maqlu', al-muttara' dan mushaf. Antara hukum beramal atau berhujah dengan hadis dhaif terdapat 3 hukum. Yang pertama, hadis dhaif adalah hujah secara mutlak dengan 2 syarat: tidak terlalu dhaif dan tidak ada dalam suatu bab melainkannya sahaja. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan ramai lagi. Dan yang kedua, hadis dhaif tidak boleh diamalkan atau dijadikan hujah di dalam hukum dan juga fadail amalan. Ini pula merupakan pendapat Yahya bin Ma'in, Al-Bukhari, Muslim, Ibnu Hazim dan ramai lagi. Dan yang ketiga, hadis dhaif hanya boleh diamalkan dan di dalam fadail amal dan tidak menjadi hujah di dalam hukum. Ini merupakan pendapat jumhur ulama', tetapi para ulama' telah meletakkan beberapa syarat untuk beramal dengan hadis dhaif. Antaranya ialah tidak terlalu dhaif, terdapat asal bagi amalan tersebut, tidak beriktikad ketika beramal dengannya bahawa Nabi SAW melakukannya, beramal dalam perkara-perkara yang melibatkan fadail amal sahaja. Antara contoh hadis dhaif yang sering bergelegar di laman sosial ialah hadis yang berkaitan puasa menghilangkan kejahatan yang berbunyi alaikum bisawm fa innahu makhsamatun lil arad musahabun lil ashar, yang bermaksud hendaklah kalian berpuasa, sesungguhnya puasa dapat menyekat urat pembuluh darah dan menghilangkan kejahatan. Jadi ulama pengkaji hadis ini ialah Muhammad Nasir ad-Din al-Albani dan status hadis ini ialah dhaif. Hadis ini disebut oleh Syekh Mashhur bin Hasan al-Saman Hafizatullah dalam kitab himpunan hadis-hadis dhaif dan palsu beliau berjudul Silsilah al-Ahadith al-Dhaifah wal Mawdu'ah Mujarradah al-Takhrij di halaman 1142, hadis nombor 5771. Jadi, kitab ini adalah ringkasan kepada kitab Silsilah al-Ahadith al-Dhaifah wal Mawdu'ah karya Syekh Muhammad Nasir ad-Din al-Albani rahmatullah. Berikut adalah maklumat tentang hadis ini seperti yang terdapat dalam kitab. An Syadid bin Abdullah an Nafra
min aslam atau النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنوه في اختصاء فقال عليكم بالصوم فإنه محسمة للعراق مذهب للعشر. dari Maruzi fi Zawaid Az-Zahid Al-Ta'ifah. Jadi yang bermaksud daripada Syaddad bin Abdullah bahawa sesungguhnya ada satu kaum daripada kabilah Aslam telah bertemu Nabi SAW untuk memohon izin baginda memandulkan diri. Lalu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya hendaklah kalian berpuasa. Sesungguhnya puasa dapat mengikat urat pembuluh darah kamu dan menghilangkan kejahatan. Riwayat Al-Mawarzi dalam Al-Zawaid Az-Zuhur. Jadi rujukan ini didapati daripada Muhammad Nasir Ad-Din Al-Albani dan Masyhur bin Hasan Al-Saman 2010. Atau daripada website saya dapati di Semak Hadis yang diuruskan oleh pihak USIP. Meanwhile, Hadis do'if itu apa? Hadis do'if itu maksudnya dia tidak mencukupi mana-mana syarat hadis hasan dengan hadis sahih. Jadi antara contohnya hadis do'if ni pasal kelebihan puasa. Kan sekarang kan bulan puasa. Jadi aku bagi tahu contoh. Aku tengok kat status tu dia cakap kalau tak nak ikat selepas beranak kan dah tak nak beranak kan orang ikat kan disuruh puasa dalam hadis tu lah. Tapi status hadis tu do'if, maksudnya kita tak boleh berhujah. Jadi kalau kita atas status tu tak boleh lah. Jadi kita just boleh beramal, maksudnya kita boleh beramal lah, kita boleh berpuasa kalau kita tak nak ikat lagi. Jadi kita tak boleh lah sebarkan dekat Facebook ke status ke, macam tu lah. Baiklah, contoh hadis dhaif yang kedua pula ialah akhbar Muhammad bin Hatim qala anba'ana habbana qala anba'ana Abdullah and Asim and Abi Usman and rajulin qala Abu Zar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man shama salata ayyamin min kulli shahrin faqad tamma sawma ash-shahri aw fala sawma ash-shahri sya'asim. Abu Uthman meriwayatkan daripada seorang lelaki bahawa Abu Zar berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang berpuasa 3 hari setiap bulan, maka dia telah berpuasa sebulan penuh atau akan mendapat pahala berpuasa sebulan penuh. Asim ragu-ragu. Hadis ini dhaif kerana terdapat perawi majhul dan rijal serta keraguan dalam riwayat yang menjejaskan kekuatan sanadnya. Hadis ini didapati di dalam Sunan An-Nasa'i 2410 dan berstatus hadis, dan saya dapati di website sunan.com. Seperti yang kita tahu, Sunan.com ialah antara website yang didapati autoriti untuk kerana kesohihannya dalam memastikan status hadis tersebut. Tengok ni post baru aku. Oh, kau post pasal hadis ke? Hadis. Hadis apa? Hadis ni tentang kalau kau puasa 3 hari dalam sebulan, ibarat dia macam kau puasa setahun. Uish. Ni aku rasa aku pernah baca pasal hadis ni. Ni status dia dhaif. Mana boleh berhujah? Tapi hadis dhaif boleh beramal kan? Boleh, tapi tak boleh berhujah sebab perawi dia tak masyhur. Jadi kau tak boleh sebarkan macam ni. Okey, delete sekarang. Okey. Seterusnya berkaitan hadis maudhu'. Definisi hadis maudhu' ialah dari segi bahasa berasal dari perkataan wada'ah yang bermaksud yang dicipta, dibuat
dan diada-adakan. Lawan dari ar-rafa' iaitu mengangkat. Dari segi istilah pula, hadis maudhu' ialah hadis yang direka atau diada-adakan terhadap Rasulullah SAW sama ada sengaja atau tidak, dalam keadaan jahil atau terancang. Hukum meriwayatkan hadis maudhu' ialah para ulama menyatakan bahawa tidak dibolehkan atau haram bagi kita meriwayatkan hadis palsu apabila diketahui akan keadaan palsunya, melainkan bagi menjelaskan akan kepalsuannya, iaitu seperti yang saya sedang lakukan sekarang. Ini merupakan pendapat Imam Ibnu Salah, Imam An-Nawawi, As-Suyuti dan ramai lagi termasuk ulama-ulama hadis masa kini. Hukum ini terbina berdasarkan hadis-hadis berkaitan larangan keras Rasulullah SAW terhadap pendustaan di atas nama baginda sallallahu alaihi wasallam. Terdapat dua ciri-ciri hadis maudhu'. Yang pertama, tanda pada matan. Tanda yang pertama ialah mengandungi teks janggal dan berterusan dengan akal. Yang kedua, adanya kecelaruan pada makna hadis yang dapat dirasakan oleh hati nurani dan akal bahawa ia palsu. Sebagai contoh, terong merupakan ubat segala penyakit dan di dalamnya tidak ada penyakit. Dan yang ketiga, bertentangan dengan Al-Quran, hadis atau ijma'. Yang keempat, mendakwa adanya kesepakatan sahabat untuk menyembunyikan suatu perintah, menunjukkan dia tidak boleh dipercayai. Contoh hadis maudhu' yang pertama ialah Siyamu Arafah takathar min sittina sana, yang bermaksud puasa pada hari Ashura adalah seperti puasa 60 tahun. Hadis ini disebut oleh Al-Fatani rahmatullah dalam kitab himpunan hadis-hadis lemah dan palsu beliau yang berjudul Tafkirah Al-Mau'idatu di halaman 119. Berikut adalah komentar beliau terhadap hadis ini. Puasa pada hari Ashura adalah seperti puasa 60 tahun. Dia adalah hadis yang palsu. Hadis ini maudhu' kerana ganjaran yang melampau. Hadis ini kerana mengikut hadis yang sahih, ganjarannya ialah diampunnya puasa setahun yang lalu. Jadi sekiranya ganjarannya 60 tahun berpuasa, ia agak melampau dan menyebabkan orang masyarakat tidak mahu berpuasa ataupun berfikir tidak perlu lagi untuk berpuasa kerana ganjarannya sudah 60 tahun berpuasa. Okey. Dan seterusnya, tiada sanad yang sahih, tidak ada dalam kitab muktabar yang betul. Puasa Ashura memang besar pahala, iaitu diampunkan dosa yang lalu, setahun yang lalu. Tetapi berdasarkan hadis sahih, hapus dosa setahunnya saja. Okey, mengikut ulama pengkajinya ialah Al-Fatani dan berstatus maudhu'. Akilah, esok berapa Muharram ni? Esok 10 Muharram kan? Oh, 10 Muharram maksudnya hari Ashura lah kan? Alah, kan aku ada tengok kalau kita puasa time hari Ashura, itu ibarat 60 tahun berpuasa. Itu hadis palsu lah. Aku tengok mak aku hantar itu. Contoh hadis yang kedua pula ialah hadisnya berbunyi Soma al-bayt awwala yawma ya'dalu salasata al-af sana wal yawma thani ya'dalu ashrata al-af sana wal yawma thalith ya'dalu 20 alif sana. Puasalah pada hari putih. Hari pertamanya bersamaan dengan 3,000 tahun, hari keduanya bersamaan 10,000 tahun dan hari ketiganya bersamaan 20,000 tahun. Hadis ini disebut oleh Muhammad bin Ali Aisyaqani rahmatullah dalam kitab himpunan hadis-hadis palsu beliau berjudul Al-Fawaid Al-Majmu'ah fi Al-Hadith Al-Mawdu'ah di halaman 95 hadis nombor 28. Berikut adalah komentar beliau terhadap hadis ini. Ibnu Syahid
عن محمد بن علي بن الحسن عن أبيه عن جده مرفوعا وهو موضوع وفي إسناده كذب ووضع وقد روى ابن سصر في أمالية عن أنس بإسناد لا يعرف ذكر في اليوم الأول 10,000 وفي اليوم الثاني 100,000 واليوم الثالث 300,000. Ibnu Syahim meriwayatkan daripada Muhammad bin Ali bin Al-Husain daripada bapanya daripada datuknya secara marfu' disandarkan kepada Nabi, sedangkan hadis ini palsu pada sandarnya. Terdapat perawi pendusta dan mereka hadis. Ibnu Sasar telah meriwayatkan di dalam kitab Amalinya daripada Anas bin Malik daripada sanad padanya peringkat tidak dikenali dengan lafaz hari pertamanya bersamaan dengan 10,000 tahun, hari keduanya bersamaan dengan 100,000 tahun dan hari ketiganya pula bersamaan dengan 300,000 tahun. Hadis ini berstatus maudhu' dan sahabat perawinya ialah Al-Husain dan ulamanya Muhammad bin Ali Asy-Syauqani. Jadi, kenapa hadis ini berstatus maudhu'? Kerana ganjarannya terlebih melampau. Terlebih seperti yang kita pujakan sebentar tadi, ganjarannya melebihi daripada terlebih melampau lah. Oleh itu, dia akan menyebabkan orang awam akan tidak bersungguh-sungguh dan untuk melakukan puasa di hari-hari lain kerana telah melakukan hari puasa pada hari putih. Gitulah. Kau puasa tak besok? Tak kot. Kenapa? Puasa lah. Kalau kau puasa hari putih, bersamaan macam kau puasa 3,000 tahun. Kenapa kau dengar ni? Aku baca kat status. Status yang palsu dah. Juga. Alamak. Antara langkah-langkah menangani penyebaran hadis dhaif dan maudhu' ini, yang pertama, semak terlebih dahulu sesuatu hadis melalui kitab-kitab hadis muktabar seperti Sahih Al-Muslim dan Sunan Abu Daud atau aplikasi website yang di atas talian yang sahih dan berautoriti. Dan yang kedua, berkukuh penguasaan ilmu mustalah al-hadis termasuk memahami konsep sanad, matan serta mengenali kategori hadis. Dan yang ketiga, peranan institusi agama seperti Jabatan Mufti, JAKIM dan Majlis Agama Negeri dalam membenteras hadis maudhu' dan dhaif melalui penguasaan fatwa, penapisan pemerintah, pendiriwayatan dan pendidikan awam. Dan yang keempat, meningkatkan kesedaran masyarakat melalui pendidikan formal dan informal untuk mendidik orang awam tentang bahaya hadis palsu, disebarkan di seluruh atas talian ataupun di status. Baiklah, kita fokuskan kepada golongan anti-hadis. Anti-hadis ni apa? Jadi asal-usulnya muncul sekitar abad ke-19 dan 20 terutama selepas penjajahan barat di negara Islam. Anti-hadis ni dipengaruhi oleh pemikiran rasionalisme dan liberalisme yang lebih mengutamakan akal berbanding wahyu. Antara tokoh yang sering dikaitkan iaitu Rashid Khalifah memperkenalkan idea bahawa hanya Al-Quran sahaja yang perlu diikuti. Dan yang seterusnya, Qasim Ahmad pernah menyebarkan fahaman ini di Malaysia melalui penulisan dan ceramah pada 1986. Jadi, Qasim Ahmad ini ialah orang Melayu, dibesarkan di Malaysia. Jadi, Qasim Ahmad ni dia terikut atau terobses dengan Rashid Khalifah.
Jadi golongan anti hadis ni mendakwa bahawa Al-Quran ni sudah cukup jelas sebagai petunjuk hidup dan menolak hadis sebagai sumber perundangan, dan turut menafikan berkaitan Rasulullah SAW dengan agama Islam, melainkan peranan sebagai seorang Rasul sahaja yang sekadar menyampaikan ayat Al-Quran kepada manusia. Juga anti hadis ni dikenali sebagai Quranis, iaitu mereka hanya berpegang kepada Al-Quran tanpa menerima sunnah Rasulullah SAW. Jadinya golongan anti hadis ni dia menggunakan hadis maudhu dan hadis dhaif ni sebagai cara untuk tidak mengikuti hadis langsung. Jadi ini adalah antara hujah bagi menjawab dakwaan golongan anti hadis yang menolak autoriti hadis. Yang pertama, kewajipan mentaati Rasulullah SAW berdasarkan Al-Quran. Al-Quran secara jelas memerintahkan umat Islam supaya mentaati Rasulullah SAW, yang secara tidak langsung membuktikan bahawa sunnah dan hadis merupakan sumber rujukan yang sah. Firman Allah, wa ma atakum ar-rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fattahu. Bermaksud, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Al-Hajj ayat ke-7. Ini dasar menunjukkan bahawa kewajipan mentaati Rasulullah. Kenapa golongan anti hadis ni menolak autoriti hadis? Jadi, dan yang kedua, kewujudan metodologi ilmiah dalam penilaian hadis. Ulama hadis telah membangunkan suatu disiplin ilmu yang sistematik dan ketat bagi menilai kesahihan hadis, meliputi sanad, rantaian perawi, matan, teks hadis. Tokoh seperti Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim telah menapis ratusan ribu hadis dan hanya menerima hadis yang memenuhi syarat ketat kesahihan. Oleh itu, kewujudan hadis palsu tidak menunjukkan kelemahan, sebaliknya membuktikan ketelitian ulama dalam memastikan ketulinan hadis. Oleh itu, apabila anti hadis ni mengatakan hadis palsu ni wujud dan tidak mahu menerima hadis sepenuhnya, tidak logiklah, kerana ulama hadis amatlah ketat dalam pemilihan hadis. Okay, seterusnya yang ketiga, pengkelasan hadis sebagai bukti ketelitian. Hadis diklasifikasikan kepada beberapa kategori seperti sahih, hasan, dhaif, maudhu. Pengkelasan ini menunjukkan bahawa ulama tidak menerima semua hadis secara membuta-tuli, bahkan menilai dan membezakan tahap kesahihan setiap riwayat. Maka hadis palsu tidak menjejaskan kedudukan hadis sahih sebagai hujah. Dan yang terakhir, kepentingan hadis dalam pelaksanaan ibadah. Al-Quran hanya memberikan prinsip umum, manakala hadis berfungsi sebagai penjelasan bayan kepada perincian ibadah. Sebagai contoh, tata cara solat tidak dihuraikan secara terperinci dalam Al-Quran. Perincian puasa, zakat dan haji dijelaskan melalui hadis. Tanpa hadis, pelaksanaan ibadah akan menjadi tidak jelas dan berpotensi menyimpang daripada ajaran sebenar. Oleh itu, jelaslah bahawa Rasulullah SAW dinobatkan sebagai Rasul bukan sahaja untuk menyebarkan Al-Quran, malah untuk dijadikan contoh teladan kepada kita, iaitu umat Islam. Sekiranya kita tidak mengikut sunnah atau hadis, sudah semestinya sudah menyimpang daripada ajaran Islam yang sebenar. Oleh itu, kesimpulannya, tidak semua hadis adalah sahih kerana terdapat hadis dhaif dan maudhu.
Namun, hal ini tidak dimenjejaskan kedudukan hadis kerana ulama seperti Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim telah menapis dan membezakan antara hadis yang sahih dan tidak. Hadis tetap penting sebagai penjelasan Al-Quran khususnya dalam ibadah seperti solat dan puasa. Oleh itu, menolak hadis secara keseluruhan adalah tidak tepat dan melampaui batas. Kita sebagai orang awam perlulah berhati-hati dan tidak mudah terpedaya dengan golongan anti hadis ini kerana golongan inilah antara asbab untuk memecah belahkan iman dan akidah umat Islam.